Okay, mula-mula sebenarnya sebelum Ain tahu Ain dapat baby boy ke baby girl, Ain ada perasaan dah yang Ain tahu Ain baby boy sebab time Ain pregnant Suraya, kulit Ain cantik. Gobu ni, kau tak cuci muka macam cantik ni. Tapi time bila Ain pregnant kali ni, awal-awal trimester tu, kulit Ain break out teruk. Ya ke? Teruk kak. Time first trimester tu macam banyak lah juga. Lepas tu kita banyak shooting time tu kan. Lepas tu dia breakout lagi. Macam stress lah juga. Macam selalu lah Ain juga. Ain pergi klinik kan. Pakar kulit semua. Nak tengok apa yang boleh buat. Tapi tak banyak benda boleh buat sebab tengah mengandung kan. Tapi Alhamdulillah bila masuk second trimester, kulit kita okey balik awak. Dari segi emotional, yang ni emotional lah. Kita tengok video boleh nangis tau. Sekarang ni kita scroll kan. Kadang-kadang tengok video, kucing tu main-main dengan tuan dia pun boleh nangis. Sensitif sikit lah. Sensitif. Bukannya kucing tu buat apa pun, main bola je dengan tuan dia, menangis ni. Macam sayangnya tuan dia bagi dia bola. Macam tu. Punyalah kau sensitif Ain. Aku tak tahulah aku punya sensitivity sekarang ni memang tak boleh lah tengok benda-benda macam ni menangis je kita. Emotional.